Dari alam kita ambil dengan penuh hormat, kepada alam kita pulang dengan penuh makna. Kospark SMKDI, harapan baru. Hijau bumi, hijau jiwaku. Kelapa disulam rapi menjadi tikar anyaman, sentuhan seni daun kelapa Ini seremoni nak makin kita semula. Bagus. Terus. Kak. Ya? Bersih lah ni. Bersih tu. Okey, benda yang tidak mendatang ini ya. Sama lah guna untuk makan. Nak guna bahan alam. Yelah, tak ada tali, tak ada stapler, tak ada gam. Saya ingin mempersembahkan hasil karya kami. Silakan. Kami menghasilkan beg tangan ini daripada pembalut kertas A4 yang kalis air. Dan ini pula baka yang dihasilkan daripada kertas surat khabar yang kukuh. Ini ialah pelapik makanan yang diperbuat daripada kulit kelapa. Ini ialah bekas seberguna untuk meletakkan pensel dan barang-barang lain. Selain itu juga kami menghasilkan tempurung untuk meletakkan makanan. Ini kipas diperbuat pada anyaman daun kelapa. Anginnya kuat. Selain itu, kami juga menggunakan kombinasi kulit jagung dan juga daun kelapa sawit untuk dijadikan sebagai pelapik makanan. Kulit jagung ini mempunyai tekstur yang keras. Walaupun keras, ia mempunyai serat yang kuat. Contohnya kami. Bukan hanya sekadar projek kami melakukan ini, tetapi warga sekolah juga turut serta menghasilkan karya-karya seperti bendera untuk perhiasan di sekolah kami. Botol-botol ini boleh digunakan sebagai ganti atap yang bocor. Jom saya tunjukkan hasil karya kami. Botol ini juga boleh dijadikan pasu tanaman. Selain itu, botol mineral ini juga boleh dijadikan atap. Tempat meletakkan sudu garpu daripada botol plastik, batang penyapu dan penudung botol. Selain itu, kotak ini juga boleh digunakan untuk meletakkan bahan-bahan peralatan sekolah seperti kotak pensel, buku-buku latihan dan juga lain-lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada semua murid. Pihak sekolah ingin mengingatkan tentang program 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle yang sedang kita jalankan. Inilah sumber-sumber yang kami ambil untuk menjadikan bahan-bahan bagi menghasilkan projek kami. Inovasi lestari nadi kita, menjaga bumi warisan kita. Dari alam kita ambil dengan penuh hormat, kepada alam kita pulang dengan penuh makna. Kospark SMKDI, harapan baru. Hijau bumi, hijau jiwaku. Kelapa disulam rapi menjadi tikar anyaman, sentuhan seni daun kelapa dianyam. Bakul yang menawan gantikan plastik sekali pakai. Oh betapa indahnya. Lidi digurus pengganti stapler, menyatukan kertas tanpa sisa pahit. Daun pisang hijau pembungkus alami, aroma tradisi wangi sejati. Inovasi lestari nadi kita, menjaga bumi warisan kita. Dari alam kita ambil dengan penuh hormat, kepada alam kita pulang dengan penuh makna. Kospark SMKDI, harapan baru. Hijau bumi, hijau jiwaku.